Salam sejahtera, saya Hafiz Arif. Okey, di video yang kedua ni, apa yang saya nak menceritakan anda adalah tentang 3 perkara. Perkara yang pertama adalah mindset. Seperti yang saya bagi tahu, apabila kita dalam dunia bisnes ni, dalam dunia sales, tak kiralah apa bisnes kita buat sekalipun, berapa hebat pun kita punya mulut, kita akan berdepan juga dengan rejection daripada orang. Tak kira hebat kita, tak kira besar pun pendapatan kita, kita akan berdepan juga dengan rejection orang apabila kita bercerita. Okey? So bila kita bercerita pasal SIM card kita mengajak orang buat bisnes kita, jangan takut apabila orang reject. Jangan rasa down bila orang reject kita. Ingat, orang reject kita tu dia tak bagi kita makan pun. Okey, bila reject, jalan terus. Some people say no and some people say yes. So what? Just next. Ingat, dalam Malaysia ni, pengguna handphone ada 40 juta pengguna handphone yang aktif. Sedangkan rakyat Malaysia pun ada 32 juta pengguna handphone yang aktif ada 40 juta. Sebab apa? Sebab ada orang guna 2-3 handphone, kawan-kawan. Katakanlah 100 orang reject pun, kita ada berjuta lagi market yang ada. Jangan risau. Setiap hari ada kelahiran bayi yang baru. Bila bayi tu besar, dia akan guna handphone. Market kita terlalu besar. Jadi kita tak payah takut kalau orang reject. Just senyum dan cakap, kalau awak berminat, awak contact saja saya. Jangan takut. Market kita terlalu besar dan orang akan guna handphone sampai bila-bila. Dan apabila kita cerita pada ramai orang, anggaplah kalau orang reject itu adalah satu proses untuk kita belajar. Sebab kawan-kawan, benda yang paling mahal apabila kita bercerita kita di reject orang, benda yang paling mahal adalah experience. Sebab bila orang reject, kita akan mula perbaiki macam mana cara kita nak cakap, macam mana cara kita nak mula bercerita pada dia, kita nak tegur dia start, kita nak masuk cerita pasal SIM card tu, kita akan belajar. Benda tu kita tak boleh belajar secara teori, rakan-rakan. Kita kena belajar melalui pengalaman kita. Daripada pengalaman kita tengok orang pun kita dah kenal macam mana kita nak start approach dia, macam mana kita nak cerita. Orang ni dia nak cerita, kita boleh cerita lama ke, orang ni kita boleh cerita sekejap ke. Semuanya adalah daripada experience, pengalaman kita sendiri. Macam mana kalau orang tu minat, tiba-tiba macam mana kita nak lock dia supaya kita boleh follow up dia, supaya dia keluarkan duit. Jadi benda-benda ni, rakan-rakan, benda ni tak boleh belajar dekat luar. Tuan-tuan kena experience sendiri, kena alami dulu rejection daripada orang. So daripada situ kita akan ada pengalaman tu dan kita tahu bila kita pergi ke orang lain, kita dah siap sedia. Kita dah tahu apa kita perlu cakap, apa kita perlu jangan cakap. Jadi rakan-rakan, cerita pada ramai orang dan setiap kali kita bercerita tu, bila gagal, kita cuba tukar cara. Ingat, dekat dalam dunia ni tak ada orang sebenarnya yang gagal. Hanya ada orang yang berjaya dan orang yang putus asa. Orang yang berjaya ni, mereka pasti ada kegagalan juga, tapi mereka tak berputus asa. Sebab tu last sekali dia orang akan berjaya. Tapi orang berputus asa ni, memang dia putus asa, tak ada jalan untuk dia. Jadi rakan-rakan, jangan pilih orang berputus asa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu market dekat dalam Malaysia ni ada 40 juta. Untuk pengetahuan rakan-rakan, jumlah top up revenue yang dicatatkan adalah sebanyak 2 bilion sebulan. Pengguna prepaid ada 80% dekat dalam Malaysia ni. Jadi 1.2 bilion sebulan adalah melalui top up revenue pengguna prepaid. Kalau kita boleh dapat 1% sekalipun, duit kita cukup banyak, rakan-rakan. Jadi potensi bisnes ni sangat besar. Kita hanya nak 1% saja pun, kita boleh cipta kekayaan yang sangat-sangat besar, rakan-rakan. Potensi dia ada. Yang ketiga, apa yang tuan-tuan perlu buat? Saya tunjukkan tuan-tuan, ini adalah pendapatan saya. Nampak pendapatan yang saya tunjuk ni? Ini adalah pendapatan yang saya terima 1 bulan. Rakan-rakan nak tahu tak macam mana saya boleh dapat income macam ni? Formulanya, rakan-rakan, pertama sekali, saya punya pendaftaran peribadi. Di tier pertama saya lengkapkan sehingga ada 400 ahli aktif. Itu adalah formula saya yang pertama. Yang kedua, macam mana saya boleh dapatkan pendapatan macam ni? Sebab daripada dulu saya ni suka membeli SIM card banyak, SIM card ekstra. Sebab daripada situ dia akan secara automatik akan push diri saya untuk saya terus buat bisnes ni. Selagi saya tak ada SIM card ekstra, saya tak akan push diri saya untuk buat. Selagi saya tak keluarkan modal, saya tak adakan risiko pada diri saya, maka saya tak akan push diri untuk buat. Dan yang seterusnya, saya sangat fokus kepada upgrade rank. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan buat bisnes ni, tuan-tuan fokus kepada pendaftaran peribadi. Yang saya kata, pada masa yang sama tuan-tuan fokus upgrade rank. Kerana dalam Tone Wow, antara kelebihan dia yang sangat istimewa adalah infinity tier. Dia bayar tuan-tuan sampai infinity. Kalau tuan-tuan nak dapat income infinity tu, tuan-tuan kena upgrade rank. Fokus upgrade rank. Okey, usaha keras. Anggap itu target tuan-tuan. Okey. Dan yang seterusnya,
Tuan-tuan, fokus kepada recruiting dealer juga. Apabila kita fokus untuk mendaftar ahli, jangan kita lupa untuk kembangkan grup kita. Kembangkan grup kita ini adalah dengan recruiting dealer. Jangan semata-mata hanya user saja tapi kita tak ada recruiting dealer. That's why saya beritahu kepada rakan-rakan semua, untuk kita nak mula mencipta pendapatan 3,000 ke atas, ianya bermula dengan 100 pendaftaran ahli aktif. Kalau rakan-rakan ada 100 pendaftaran ahli aktif dan dalam 100 pendaftaran ahli aktif yang rakan-rakan dah buatlah, dah lengkapkan tu, adalah lebih kurang 10 orang saja yang aktif buat bisnes. Maksudnya rakan niaga kita yang aktif buat bisnes sama-sama macam kita, maka rakan-rakan boleh cipta pendapatan 3,000 dan ke atas. Itu jaminan saya. Saya nak ajar rakan-rakan buat pendapatan tu, sedangkan saya sendiri pendapatan dah jauh lebih besar daripada tu. Jadi ingat nasihat saya, fokus kepada benda-benda yang penting ini, iaitu 100 pendaftaran ahli aktif, upgrade rank, dan at least ada 10 dealer bersama kita. Kalau kita ada 3 benda ni, insya-Allah kita boleh cipta satu pendapatan yang besar. Okey, kunci dalam kejayaan kita ni adalah pandai buat sales, pandai buat closing, dan yang kedua, pandai growkan team. Kalau dua-dua ini kita pandai, maka commission kita sangat besar, tuan-tuan. Dan yang kedua, trust the company, trust the product, and trust the process. Trust the company and product. Company ini sudah 12 tahun tak pernah gagal dia membayar pendapatan kepada semua ahli-ahli dia. Dan trust the product. Produk pasti ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Fokus kepada kelebihan kita. Mana orang yang okey pada kelebihan kita, ini adalah market kita. Mana orang yang tak sesuai pada kelebihan kita, ini bukan kita punya market. Ingat, market kita ada 40 juta. So fokus, hargai, trust kita punya produk, trust kita punya company, dan trust the process. Ingat, dalam bisnes kita tak boleh cipta kejayaan 1-2 bulan, tak boleh. Sedangkan untuk saya mencipta pendapatan 6 angka sebulan, saya memerlukan masa 7 tahun pengorbanan. Jadi rakan-rakan, at least rakan-rakan kena berikan peluang pada diri kita 1 ke 2 tahun. 1 ke 2 tahun saja kita fokus betul-betul dalam bisnes ni, kita boleh mencipta pendapatan lebih daripada 3,000 sebulan secara pasif. Ianya akan mengubah hidup kita untuk 10, 20, 30 tahun akan datang. Okey, ingat, bisnes ini tak memerlukan kita. Bisnes ini kita yang memerlukannya. Okey, bisnes ini yang boleh memberikan kita income pasif, yang mana sampai bila-bila pun kita tak perlu bekerja untuk duit.